Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. Okey, kita terus kepada chart. Hari ini 2 hari bulan 2 2026. Tarikh cantik 22. Okay, hari ini hari Senin, hari pertama dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak tengok ataupun kita nak recap balik pergerakan harga pada minggu lepas, pada analisa yang lepas, yang mana kita target kita nak buy di zone support yang telah terbentuk. Okay, so di sini ada satu zone support yang telah terbentuk dan kita target kita nak buy sebab daripada bawah kita follow dia punya pergerakan harga. Daripada bawah kita nampak uptrend tengah menguasai, mendominasi pasaran, dan ini adalah zone yang dia sepatutnya retrace sebelum dia meneruskan kenaikan terjun ataupun terbang lebih tinggi ataupun terbang lebih jauh. Tapi price tak terbang lebih jauh, price cucuk masuk ambil kita punya order dalam zone ini sampai 26091 sampai 26123, so lebih kurang dalam 100 pip macam tu lah, 100 lebih sikit pip pergerakan harga ataupun profit yang dia dah bagi kat kita sebelum dia membuat satu breakout ke bawah. Nampak breakout dan apa yang berlaku, price membuat kejatuhan, keep on terjun sehingga ke saat ini, sehingga ke hari ini. Baik, so kalau kita nampak macam ni, adakah ini penghujung ataupun pengakhiran trend? Selagi mana belum ada structure buy yang terbentuk, selagi itu kita akan follow trend tersebut. Okay, nampak di sini ada satu support yang telah terbentuk. Okay, dan di sini ada satu base. So, ini zone yang agak cantik untuk kita nak entry, sell. Sebab di sini dia dah jadi resistant. Support become resistant. So, kita sell. Ini adalah time untuk sell zone. Okay, sell di sini dan at least ambil TP di zone ini. Right. So, get ready. Nak entry dalam zone. Kalau nak layer, pastikan korang layer di paras harga yang berlainan. Setiap 3 ke 5 pip layer, pecahkan korang punya lot tu ikut korang punya equity. Okay, jangan layer ikut dana. Kena kira juga korang punya equity tu berapa banyak dia boleh support dengan korang punya entry lot tu. Okay, ini cerita di Nasdaq. Nasdaq ini adalah Nasdaq. Nasdaq US Tech 100 Cash. And then kita nak tengok US 30. So US 30 Dow Jones. Cerita dia di sini agak mengecewakan sebab apa, dia tak sampai kita punya zone. Sikit lagi nak sampai. Nak cucuk kita punya zone yang low risk sebab kita ambil shadow je. So dia tak sampai. So tak apalah, biarkan ia berlaku, biarkan ia berlalu. Nampak di sini pun dia tak sampai. Dia cucuk dan dia bergerak sehingga ke saat ini dia masih lagi membuat downtrend. Tapi dia tak turun, sebatang-sebatang. Cuma dia turun dalam range sideways sahaja. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia tak ada naik turun, tak ada. So US 30 ini, okay, kita nampak yang dia berusaha ataupun dia cuba untuk naik. Okay, kalau nampak shadow, ini adalah petanda yang mana dia tak kuat untuk membuat kenaikan. Dan satu lagi, apa yang kita nampak dia keep on buat new low. Nampak di sini dia break, sini dia break, dan juga di sini dia break. New low, new low, new low. So
Kita tunggu untuk harga naik balik. Kalau nak buy sekarang boleh. Okay, kita cuba buy di sini. Okay, oh zone. Tapi zone agak besar lah kalau kita nak buy. Cuba kita kecilkan. Kita ambil 30. 30 okay lah. So di sini ada support atau buy zone di sini. Biar dia naik dulu, kemudian dia turun balik. Okay, cun. So get ready di dalam zone. Kalau nak buy, pastikan korang kena monitor betul-betul adakah boleh hold ataupun tidak position ini. So kalau boleh hold, keep on hold sampai atas sini. Okay. Tapi jika tak nampak pertukaran trend itu akan berlaku di bawah sini, daripada downtrend ke uptrend, kalau dah break luar zone, better close. Ataupun tunggu untuk price masuk balik dan baru close. Itu depends on strategi masing-masing lah. Cumanya kita perlu tunggu di paras harga yang betul-betul berada paling bawah untuk kita nak buy dan paling tinggi untuk kita nak sell. Itu cara untuk kita nak minimumkan loss dan maksimumkan kita punya profit. Okay. Baik. Saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk. Sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan your punya equity untuk mengelakkan akaun anda emisi ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.